boleh ke kerja kilang buat bisnes kereta sewa dengan Go Greenmatic? Okey, kali ni saya nak kongsi kisah kejayaan tim Go Greenmatic di mana dia ni kerja kilang, sambil-sambil dia kerja kilang, dia uruskan 3 kereta dan 6 motor menggunakan sistem Go Greenmatic. Dalam masa 11 bulan, beliau dapat menjana pendapatan sewa sebanyak RM121,775 dan dapat untung RM60,504. Pastikan tengok video ni sampai habis supaya anda faham bagaimana beliau buat. Okey, dekat sebelah saya ni, ini adalah Facebook Team Go Greenmatic. Nama Facebook dia, Kereta Sewa Bukit Raja Coco Rental by Go Greenmatic. Okey, kereta sewa Bukit Raja Coco Rental by Go Greenmatic ni, dia ada 3 kereta dan 6 motosikal. Okey, dia ada Azia tahun 2023 sendiri, Honda Wave tahun 2022 sendiri, Honda Dash 2020 pajak, Modena Skriss 2023 sendiri, Honda Wave 2020 sendiri, Honda Wave 2022 pajak, Azia 2023 pajak, Beza 2025 sendiri, Honda Wave 2021 sendiri. Okey, kereta sewa Bukit Raja Coco Rental by Go Greenmatic ni, dia sertai Go Greenmatic pada 1 Oktober 2023. Dia ni kerja pengurus kilang di Selangor. Pada November 2023, beliau mula dengan 1 Azia 2023. Ini adalah rekod sewaan dan untung beliau pada tahun 2025. Januari sewaan dia 10,455, untung dia 5,625. Februari sewaan dia 12,135, untung dia 6,557. Mac sewaan dia 9,210, untung dia 3,535. April sewaan dia 9,905, untung 4,675. Mei sewaan dia 10,799, untung dia 5,478. Jun sewaan dia 11,125, untung 3,604. Julai sewaan dia 7,556, untung dia 3,686. Ogos sewaan dia 6,415, untung dia 4,353. September sewaan dia 11,805, untung dia 5,746. Oktober sewaan dia 12,270, untung dia 7,585. November sewaan dia 20,100, untung dia 9,660. Daripada Januari sampai November 2025, jumlah sewaan dia 121,775, untung dia RM60,504. Okey, macam mana? Sambil-sambil kerja kilang, sambil-sambil urus 3 kereta dan 6 motosikal. So, beliau dapat menjana pendapatan sewa sebanyak RM121,775 dan untung RM60,504 dalam masa 11 bulan. Okey, macam mana beliau buat? Kereta sewa Bukit Raja Coco Rental by Go Greenmatic ni, masa dia sertai Go Greenmatic, dia tak ada kereta. So, dia buat pemasaran dulu. Bila dia dah nampak ada permintaan, baru dia beli kereta. Kemudian dia terus buat pemasaran, pelanggan dia makin lama makin bertambah. Dia pun tambah kereta dan dalam masa yang sama juga, dia fokus kepada servis motor sewa. Kereta sewa Bukit Raja Coco Rental by Go Greenmatic ni, dia boleh sewakan kenderaan yang dia ada. Dalam masa yang sama, dia boleh sewakan kenderaan rakan niaga Go Greenmatic yang lain seluruh Malaysia. So dekat sini ada tak sesiapa yang nak jadi usahawan Go Greenmatic dan belajar macam mana nak menjana pendapatan 4 ke 5 angka sebulan dengan bisnes kereta dan motor sewa? Go Greenmatic. Kalau you nak sertai Go Greenmatic, kita kenakan yuran keahlian RM300 setahun. Kita bagi group support, kita bagi training, kita bagi sistem laman web, template dokumen sewa, bahan-bahan pemasaran, sistem untuk tapis pelanggan. Dan kalau you tak ada kereta, tak ada motor, Go Greenmatic pun boleh bagi kereta dan motor dalam bentuk pajakan. Okey, kalau you nak join Go Greenmatic, you komen nak join, you screenshot video ni, you pergi dekat saya punya bio, you message saya cakap nak join Go Greenmatic. Like, follow, komen dan share kalau nak belajar macam mana nak buat bisnes kereta dan motor sewa dengan betul. Boleh.